Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Hari Sabtu yang agak lembab-lembab ni. Malam tadi hujan. Dah minggu ni hampir setiap hari hujan. Kena be careful sikit. Walaupun tayar korang bagus macam mana pun, waktu hujan tolonglah berhati-hati. Sebab pasir ke kan, ecak ke kan, kadang-kadang kita perasan kan. So hari ni aku nak cerita sikit lah pengalaman aku daripada pakai sport bike kepada naked bike. Kalau korang dah follow aku dah lama, korang tahulah yang sebelum ni aku guna Ninja 250 sport bike lah. Lepas tu kemudian dengan sekarang ni aku pakai Z 650 naked bike. Walaupun sisi dia berbeza, tapi aku nak cerita sikit lah apa perubahan kan. Sebab aku nak tahu mesti ramai juga yang rider-rider sport bike dekat luar sana, diorang nak pindah naked kan, macam-macam sebab kan. So ni aku cerita pasal pengalaman aku lah. Kita alright. So yang pertama, position badan. Ninja 250 tu kategori sport touring kan, tapi dia agak menunduk jugalah. Dia tak macam Ninja 650. Ninja 650 dia memang tinggi position dia. Tapi untuk sport bike ni, kebanyakan sport bike lah, especially Z650 ni, dia lagi tegak lah. Position memang tegak, upright, memang selesa lah. Lagi-lagi kalau korang tinggi lebih 165 kan, memang korang akan rasa motor tegak lah. Okay, so tu satu, posisi lebih selesa lah kan. Nak pergi kerja, nak ni, tu antara dia lah. Yang kedua, bila korang nak mencilok tu, naked bike ni dia punya turn radius dia, sekejap settle tu. Maksud turn radius maksudnya yang berapa banyak kita boleh pusing kita punya handle kan. Lebih besar lah berbanding dengan sport bike. Sport bike tu korang kalau nak U-turn tu memang kena ambil side yang banyak lah. Kalau naked bike ni dia senang sedikit. Okay, so dia lebih convenient. Yes, kalau dalam keadaan jam tu lebih senang kalau korang nak mencilok dengan naked bike. Alright, itu dua lah. Tiga, angin. Yes, kalau korang pakai sport bike kan, korang akan rasa 18, 17 tu dia tak rasa apa sangat tau. Korang santai kan, korang pulang boleh pergi kan. Untuk naked bike, dia angin dia kuat, lebih kuat. Kalau cakap kuat sikit tak, memang kuat banyak lah. Walaupun even kan motor ni, naked bike ni 650, maintain, aku nak maintain 18 pun aku rasa tak best lah. Biasa 15, 16 lah aku maintain, 17 kadang kan. Tapi kalau macam aku pakai Ninja 250 dulu, memang hari-hari memang aku pulang 18. Tak ada hal sangat, tak rasa sangat, tak penat sangat. Betul, bila kalau kata naked bike ni aku pasang windshield. Alright, sekejap. Banyak kereta lah, lori ke kan, banyak. Itu antaranya lah tiga benda lah kan, yang aku rasa yang utama lah perubahan yang aku rasa bila tukar sport bike ke naked bike. Tak kisah naked bike cc berapa pun, dia kurang je.
So tu lah pengalaman aku lah. Kalau dah ada windshield baru sedap lah. Kalau nak nak cruising high speed sikit kan, okay. Kemudian pastikan buat sagging. Maksudnya suspension korang tu suspension yang bagus, upgrade suspension korang, ataupun at least sagging. Lepas tu aku boleh high speed dengan baik. Suspension ni penting tau. Suspension ni bukan penting dekat corner je, dekat high speed, dekat highway pun penting juga. Tank slap ni penting sagging ataupun adjust suspension dengan betul. Okay, Allah Allah. Tapi so far aku puas hati lah pakai motor ni. Sangat puas hati sebab aku memang dah tak main dah corner-corner sangat ke apa ke. Dulu masa pakai Ninja dulu teringin juga nak main corner, nak masuk track lah apa kan. Tapi entahlah, mungkin kesibukan, dan aku pun selalu ride agak panjang, jauh kan. So aku prefer untuk ambil naked lah. Touring bike untuk aku bukan untuk aku lah. Aku akan tolak touring bike awal-awal lah. Sebab dengan ketinggian aku 160 cm, aku rasa touring bike boleh bawa. Aku pernah bawa tracer tau. Ramai tak percaya yang aku pernah bawa motor touring bike. Pernah ya. Cuma struggle is real lah. Sebab bila kita rendah kan, guys, kalau korang minat touring bike, go for it. Walaupun korang rendah. Sebab aku pernah tengok customer ramai sangat yang bawah 160 cm pun pakai ada touring bike tau. Serius. Nak tak nak je lah. Dia akan struggle, tapi minat mengatasi segalanya lah. Jatuh bodoh tu normal lah.